Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk lesson pada hari ini. Hari ini saya nak ajar basic color correction supaya kita boleh menaikkan warna pada footage yang boring macam ni kepada warna yang lebih menarik. Okey, dekat sini saya ada dua video klip. Video klip 1 and video klip 2. And kalau kita tengok dekat sini, video ni dia punya warna wash out ataupun senang cerita warna dia pudar lah, kan, tak menarik and tak ada life dekat color tu. So kita akan betulkan dia punya warna supaya warna dia lagi cantik dan menarik. Okey, first kali kita kena ubah kita punya workspace. Kalau sebelum ni, kalau kita nak edit audio, kita masuk workspace audio. So untuk kita adjust color ataupun untuk kita buat color correction, kita masuk window workspace color. Okey, sebelum kita teruskan, saya nak bagi pesan sikit dekat sini. Memang Premiere boleh cantikkan kita punya warna, betulkan kita punya color correction and naikkan kita punya warna lah. Tapi selagi video kita tu masih boleh diterima. Maknanya kalau masa recording ataupun masa shooting, kita punya video tu memang dah terlalu overexpose ataupun terlalu underexpose ataupun teruk lah, senang cerita. Almost impossible untuk Premiere betulkan. Okey, jadi walaupun Premiere ada tools yang boleh bantu kita untuk cantikkan kita punya video dari segi warna, make sure masa you shooting tu jagalah you punya white balance, you punya exposure dan segala-galanya lah supaya footage you all boleh digunakan. Okey, once kita berada dalam color punya workspace, first kali kita keluarkan dua graf ni, graf parade and graf waveform. Kita klik pada gear ni and keluarkan graf parade and graf waveform. Okay, kenapa kita kena tengok pada dua graf ni? Okay, sebab untuk buat color correction, kita unfortunately tak boleh lah nak percaya kita punya mata 100%. Sebab bila kita edit dekat monitor kita, kita nampak benda tu, warna dia, exposure dia okey. Tapi bila kita bawa dekat monitor lain, mungkin lain jadinya. Jadi untuk dapatkan accuracy yang tinggi, kita kena buat color correction sambil berpandukan pada graf ni. So kita terus pergi pada color correction. Kita fokus pada video pertama dulu. Ini videonya. Kalau saya play, dia satu pemandangan yang cantik tapi dia punya warna wash out. Okay, so kita tengok panel sebelah kanan. Okay, panel sebelah kanan ni kalau saya tutup, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 option ataupun setting yang boleh kita usik. Okay, first kali kita pergi pada basic correction. Kita highlight video tu, klik pada auto. Okay, kamu boleh nampak kan? Klik aja dekat auto, dia punya warna dah berubah, dah naik sikit warna dia. Okay, untuk kita turn on and turn off dia punya preview, kita boleh klik pada FX ni. Ni before and after. Immediately kita boleh nampak dia punya color dah semakin okey. Tapi kerja kita tak sekadar sampai situ. Banyak lagi yang kita kena buat. Saya cuba ringkaskan video ni seringkas and sepadat yang boleh. Kita pun boleh nampak every time kita turn on ataupun turn off dia punya efek ni, kita tengok dia punya graf dekat tepi ni. Okay, sekarang dia tengah on. Kalau saya off kan, okay, nampak graf dia berubah. Ini before and after. Okay, the next step, lepas kita buat auto punya basic correction, kita tutup, kita pergi pada curve. Kenapa kita kena pergi pada curve? Okay, dekat sinilah kita kena beri perhatian pada graf dekat sebelah kiri ni. Okay, kalau tengok dekat graf yang pertama ni, kita nampak ada channel red, green and blue. Okay, untuk dapatkan exposure yang cantik ataupun white balance yang cantik, white balance yang balance, kita kena make sure ketiga-tiga paras ni sama. Let's say kamu shoot footage dekat luar and kamu bawa masuk dalam Premiere. Bila buka footage tu dalam Premiere, terus tengok balance tak kamu punya white balance. Dalam case ni, dia punya green jauh ke bawah compare dengan red and blue. Okay, ini benda pertama yang kita kena betulkan. Kita kena betulkan dia punya white balance. Okay, so pada curve punya option ni, pada RGB curve ada 1, 2, 3, 4. Okay, ada putih, merah, hijau, biru. Putih untuk channel overall, merah untuk channel merah, hijau untuk channel green and biru untuk channel biru.
Sekarang kalau tengok dekat graf ni, hijau kurang, so saya nak naikkan hijau. Saya pilih ataupun saya klik hijau punya channel, and kita akan nampak ada satu garisan. Garisan ni kita boleh ubah untuk naik atau turunkan dia punya intensity. Contoh, saya klik bahagian hujung ni. Kalau saya turunkan, hijaunya turun, and kita boleh nampak dia punya footage tu dah semakin merah. Kalau saya naikkan, dia naik, tapi dah tak boleh naik lagi dah. Kalau jadi macam ni, kita tolak dia ke kiri. Kita balancekan dia punya white balance. So sekarang kita boleh nampak merah, hijau dan biru sama level. So tengok channel merah pula. Kalau channel merah ni, kalau tengok betul-betul, merah ni dia agak tinggi sikit compare dengan channel yang lain. Jadi saya kena turunkan merah ni pada RGB curve, klik pada channel merah and grab dia punya hujung atas ni, kita turunkan sikit. So sekarang kita punya white balance dah betul. Atas dah level, bawah pun dah level. Satu lagi benda yang kita kena tengok pada graf ni, untuk dapatkan color yang optimum, yang tak terlalu over ataupun terlalu kurang, kita kena make sure yang bawah ni dia tak cecah kosong, and yang atas dia tak cecah 100. Maybe somewhere between 90 to 98. Bawah ni maybe sampai 3 ataupun 2. So kalau kita tengok dekat sini, kita punya graf ni, kita still ada ruang untuk push graf ni ke atas and ke bawah sikit. Barulah kita dapat color yang betul-betul optimum dan white balance yang betul-betul optimum lah untuk kita punya footage. So kita akan naikkan graf ni ke atas. Untuk buat tu, again kita patah balik pada RGB curve ni. Kali ni kita ambil all channel yang warna putih ni. So kita nampak satu line putih, kita tambah 3 dot. Satu dekat sini, satu dekat sini, and satu lagi dekat sini. So bila kita dah ada 3 dot ni, kita boleh buat satu S punya curve. Naikkan. Nampak bila saya naikkan, graf ni pun naik, and yang bawah ni saya turunkan. Kita besarkan lagi dia punya spektrum warna. Now you can see dia punya color lagi cantik and tak terlalu over lah. Kita tengok before and after. This is the original footage, and ini selepas kita buat touch up. Kita boleh ubah S curve ni ikut cita rasa kita, selagi dia dalam range yang di bawah 100 ni, ataupun tak sampai kosong dekat bawah ni. So kita boleh, dekat sini kita boleh guna kita punya mata untuk tengok dia punya warna. But always tengok graf ni, make sure jangan terlebih atas dan terlebih bawah. Let's say kita dah tak boleh dah nak naikkan lagi. Macam mana untuk kita naikkan supaya dia boleh keluarkan warna yang optimum? Dekat sini kita patah balik pada basic correction tadi, and ada color, ada light ni, kita boleh buka light. Kita boleh cuba naikkan kontras, ataupun kita boleh turunkan, naikkan shadow. Kita boleh adjust highlight dia. And sekarang saya nampak hijau ni dah lebih, so saya turunkanlah sikit hijau dia, pergi balik pada curve, and hijau ni saya tarik sikit belakang. It all depends on your footage. Sambil edit, sambil adjust, kita tengok dia punya graf supaya graf dia balance. Dekat bahagian curve ni, bawah RGB curve, ada beberapa setting lagi curve yang boleh kita usik. Saya buka ni hue saturation curve ni. Kita ada hue versus saturation, hue versus hue, and hue versus luma. Ada lagi luma versus saturation, saturation versus saturation. Tapi kebiasaannya kita akan guna 3 yang kat atas ni. Saya explain satu-satu. Hue versus saturation, kita memekat atau memudahkan warna. Contoh, kalau saya nak langit ni, warna biru ni lagi pekat biru dia,
saya gunakan eyedropper ni, tik warna biru, dia akan buat 3 titik dekat line garisan ni. So ambil titik tengah, kalau saya tolak ke atas, biru tu semakin pekat. Kalau saya tarik ke bawah, biru tu semakin pudar. Dia cuma akan efek warna biru aja. Okay, ini hue versus saturation. Dia memekatkan warna. Okay, katalah saya naikkan sikit warna biru ni. Okay, ngam. Alright, hue versus hue, dia mengubah warna. Contoh, saya gunakan eyedropper, saya pilih biru tadi, langit biru tadi. Okay, dia akan keluar lagi 3 dot dekat sini. Tapi kali ni kalau saya naik turunkan, dia bukan pekatkan warna, tapi dia mengubah warna. Right? Okay, itu hue versus hue. Okay, hue versus luma ni pula, dia adjust kecerahan dan kegelapan warna. Ni saya naikkan sikit, pelik pula langit ni. Okay, saya biarkan kat situ. Hue versus luma, kalau saya ambil biru yang sama, saya naikkan, dia makin cerah. Saya turunkan, dia makin gelap. But be careful, jangan sampai ada artifact pada kita punya footage. So, ringkasan dia dekat sini. Hue versus saturation, dia memekat dan memudahkan warna. Hue versus hue, dia mengubah warna. Hue versus luma, dia mencerah atau menggelapkan warna. Okay, contoh, katalah saya nak saya nak pekatkan warna pantai ni. Saya guna eyedropper, saya klik dekat pantai. Dia akan buka satu lagi set of point yang boleh kita usik. Always go for the middle point. Naikkan, turunkan. Okay, kita boleh tengok before and after for each setting ni. Okay, so ini cara kita gunakan hue saturation curve yang ada di bawah curve tadi. Okay, kita tengok ya apa yang kita dah buat setakat ni. Ini before, ini after. And kita boleh jelas nampak dekat situ, dia punya warna dah semakin pekat, dah semakin naik. Dia punya exposure pun dah semakin naik, tapi kita tak sampai tahap overexpose. Okay, so itu cara basic untuk kita membuat color correction pada kita punya footage. Okay, sekarang saya akan buat benda yang sama pada footage yang kedua, this one, tapi dalam bentuk time lapse supaya kita boleh refresh apa yang saya dah ajar daripada mula tadi.
Okey, sekarang saya dah settle dengan footage yang kedua. So, kita tengok before and after. Before and after color correction. So, hopefully dengan apa yang saya share pada hari ini, kamu semua boleh buat color correction pada kamu punya footage yang kamu rakam. Cuma ingat, masa rakam tu biarlah terus setting white balance, exposure, ISO, everything supaya kita punya footage boleh diterima and mudah untuk kita buat color correction. Kalau footage tu terlalu teruk, almost impossible untuk Premiere betulkan. Okay? So, itu saja sharing saya pada hari ini. Semoga kita berjumpa pada lesson yang lain. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum.